inilah yang kita buat di Universiti Sains Islam Malaysia melalui Pusat Pendidikan Ibn Maktoum. Dua misi dan visi kita adalah untuk bagaimana kita nak memperkasakan komuniti OKU ini, dan keduanya nak mengupayakan masyarakat yang seperti yang kami ini yang mungkin ada mata, ada telinga yang boleh melihat, boleh mendengar, ada kaki yang boleh berjalan, tetapi kadang-kadang kita takut kita ini tak ada hati. Jadi kita nak menyuburkan hati kita ini dengan Al-Quran, kita nak menyuburkan hati kita ini dengan agama kita, maka insya-Allah mudah-mudahan wujudnya USIM ini menyempurnakan lagi perjuangan-perjuangan yang ada di sisi tuan-tuan dan puan dalam kalangan OKU. Bukan sekadar sahaja OKU ini kita perjuangkan tentang kebajikan, tentang pekerjaan, tentang apa jua berkaitan dengan OKU, tetapi jangan lupa untuk kita perjuangkan hak OKU untuk beragama. Pada hari ini kita menyaksikan satu majlis yang sangat hebat, dan saya salut kepada tuan-tuan dan puan semua sebab berani tampil dalam masyarakat, menganjurkan pelbagai program. Kalau hari ini kita buat bersempena Nuzul Quran, dan beberapa tahun ini saya ingat banyak program-program OKU yang mula duduk secara inklusif dalam masyarakat. Ucapan tahniah juga saya boleh berikan kepada pihak USIM dan juga semua rakan-rakan NGO atas pelaksanaan program untuk menjayakan majlis pada hari ini. So marilah sama-sama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, siru ala barakatillah, kita mengharapkan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita merasmikan majlis Tadarus Al-Quran dan Iftar Perdana Belia OKU MB OKU Malaysia tahun 2020.